Selesai banjir, jadi kita akan loading dekat luar lah. Operator kita akan main banjir lah Ya. Okey, baik, jalan nak kesai kat banjir. Jadi kami tak boleh nak masuk. Jadi mesin kena keluar. Mesin kena tarik bawa keluar So kita jauh operator main banjir. Mancing. Ni owner dia owner mesin. Betul tak? Ha? Okey, sekarang Okay, operator kita. Apa cerita? Kren 120 tan. Kita akan mengalah ke Johor lah. Tapi set nampak teruk sikit IC. Jadi banyak yang perlu kerja kita buat. Yang lagi banyak ke tim. Okey. Okay, mantap operator. Agak menebalkan ni Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya macam mau wekang. Seramnya lah. Gigil tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, takutnya. Ya Allah. Dia boleh terswing tau. Jadi amat menyeramkan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dah letak. Alhamdulillah dah letak lah.
Okay, Alhamdulillah. Mesin selamat dinaikkan ke atas trailer Okay, bos. Ni bos. Apa tu? Lagi besar? Kalau saya yang ni besar ni. Lagi kita kan baru ni kena sebelum ni. Ni dah umur je kan. Wah, ni panjang boleh keluar ni. Lama, asal dah lepas nak tutup rem ni. Yang mana? Oh ni. Nyaris tak kena lah. Ada bumbung ah. Ada kena. Ha? Nasib baik kereta ni rendah. Nasib baik keretanya rendah kalau tinggi mendapat. Kalau modify rendah. Bagus owner ni. Nasib baik dia modify rendah. Kalau tidak sangkut. Lalu asal kereta kan. Aduh. Bosan dulu Bro! Bosan sikit.
Letakkan ekor dengan bom. Maintain macam tu. Okey. Boleh. Dia boleh okey Wan lah. Kiri dulu, maintain kiri dulu. Bagi barang pergi ke kiri dulu. Bagi situ, jangan nampak ya. Pelan-pelan sikit ya, pelan-pelan. Belakang boleh lepas. Kita dah lepas. Jangan terus. Belah kanan dengan dia ada kaki ya. Okey, baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya, dengan bantuannya, rahmatnya, saya dapat menghantar mesin BG55 ni Ya, Abang Badang kita dia yang membawa counterweight aksesori mesin tersebut. Seram gigil 120 tan tu. Alamak. Okey, baik, kita lihat mesin BG55 ni turun agak menyeramkan di sini. Selam. Tuyung. Pakai kita. Dia dah pijak tu lagi okey lah. Yalah, dah pijak dah sama dah. Oi, jom. Masalah tu. Aduh. Apa benda tu? Macam ah. Habis dah. Tu. Tak hidrolik ke apa? Silinder dia je. Okey, baik, alhamdulillah ya. Dah mesin BG55 dah selamat turun. Berapa tingkat nak buat ni? Difahamkan kat sini nak buat pangsapuri 63 tingkat sebanyak 4,525 unit. Nampak tu? Yang akan diduduki oleh ahli-ahli syurga. Ahli-ahli kayangan. Ahli-ahli kayangan lah kan. Itulah dia. Mengemas trailer. Okay, nanti dah habis projek, minta harap lori orang lain yang akan ambil lah. Saya tak sanggup nak bawa dia lagi. Syantoi juga bawa tu. Jangan, saya tak sanggup. FIP terus. Kau edit lah mana kita ni. Baik, jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.